Korang, dah bulan November ni. Selalunya lepas pembentangan Belanjawan Kerajaan Persekutuan, mesti ada pembentangan Belanjawan Kerajaan Negeri pula kan? Tapi korang tahu tak apa itu belanjawan? Mari saya share. Sebelum kita pergi lebih jauh, belanjawan merupakan perancangan kewangan kerajaan. Dari situ kita akan tahu dari mana hasil negeri itu datang dan ke mana ianya mengalir. Macam baru-baru ni, korang ada dengar berkaitan dengan bajet tambahan kan? Dari situ, Menteri Besar Johor ada umumkan bahawa ia adalah pulangan kepada rakyat. Okey, belanjawan ni sebenarnya terbagi pada dua tau, iaitu belanjawan mengurus. Contohnya, bayaran gaji, operasi dan penyelenggaraan. Dan lagi satu, belanjawan pembangunan. Contohnya, projek baharu. Orang mesti tertanya-tanya kan, belanjawan ni apa sebenarnya? Macam benda rasmi je. Sebenarnya, belanjawan ni lah yang tentukan macam mana kerajaan negeri uruskan hasil negeri untuk bantu kita semua. Contohnya, berapa bajet nak bagi untuk pendidikan, kesihatan, jalan raya, semua tu tertulis dalam belanjawan ni. Kiranya kalau korang nak tahu apa keutamaan kerajaan pada tahun itu, tengok je belanjawan dia. Lagi satu, belanjawan ni penting sebab dia bantu kerajaan untuk kawal perbelanjaan tak lebih daripada bajet dan pastikan semua duit awam dibelanjakan dengan cara yang telus dan berkesan. Ni satu rekap menarik untuk Belanjawan Johor 2025. Jumlah keseluruhannya mencecah 1.999 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 1.271 bilion ringgit Malaysia adalah untuk belanja mengurus dan lagi 728 juta untuk belanja pembangunan. Belanjawan Johor 2025 menyokong 244 inisiatif berasaskan 6 teras maju Johor. Jadi orang Johor semua, kalau korang nak tahu ke mana hala tuju Johor untuk tahun depan, jangan lupa untuk tengok pembentangan Belanjawan Johor 2026 nanti. Maju Johor, agenda kita.